Aduh, minat lah tukar-tukar bilik ni. Mana doktor ni? Aku nak cepat sembuh. Aku dah janji dah tak nak merempit. Tu doktor. Doktor baru mari. Hello. Ni Harik kan? Ya, betul. Doktor nak cakap sekejap lagi dalam pukul 5 ni kita akan menuju dekat tempat, tengoklah patah kat mana. Jangan-jangan tak ada patah, okey? Ya. Okey tuan. Okey, siap. Okey, sekejap lagi ya. Dah. Tu. Jom lah. Boleh gerak? Boleh. Nampak sakit sikit. Sakit lah itu doktor. Mana doktor ni? Alah, doktor lambat lagi. Ya, kenapa? Bismillah. Dia masuk dah ke? Masuk mana? Okey. Betul lah kata saya. Awak patah tangan. Cuma kalau saya tengok ni dah okey dah ni. Jangan saya. Tak ada. Okey, so yang paling teruk sekalinya kat kepala, kaki tak, kaki, tangan tak, dan yang kat sini. Okey. Kalau okeylah. So silakan balik ya. Dan saya hantarkan. Jom. Julah. Aku nak merempit semula. Okay, sekejap ya. Ambulans. Ding. Okay, dipersilakan duduk kat belakang. Kat belakang sini ke? Ya, betul. Okay dah, jom. Ni tuan jangan macam semalam pula tuan. Sebenarnya saya nak pergi dekat location saya hari tu ni. Okey. Location, okey. Kamu duduklah dulu. 3 hari lah kot. Tak apa doktor. Doktor, saya nak tanya. You kenapa? Saya pun batu ni kenapa? Nanti doktor bagilah duit sikit. Ya, baik. Tak masalahnya doktor. Doktor ni dah ada lesen ke belum ni? Semalam pun doktor popo. Doktor ni saya rasa mengerikan. Okey, belum. Tak apa. Sebab awak merempit jadi sewa untuk merempit. Lah. Ya ke macam tu? Okey, dah boleh. Sekejap, saya nak ambil duit saya sekejap. Mana duit aku ni? Ni ada RM100 saya bagi. Terima kasih ya. Sama. Okeylah, saya nak pergi dulu. Bye. Masa di SpongeBob SquarePants. Biar betul. Macam tu je. Memang tak ada jasa, betul. Bolehlah juga untuk kita pergilah. Alhamdulillah. Tapi sementara waktu kita tidur je lah dulu.
Suara apa tu bising kat luar tu? Sampai orang kat sini dah. Jauh dah tu aku rasa. Uish. Tidur je lah. Tapi dia nak pergi kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ni baju tuan saya terlupa tadi. Jadi saya tapi janganlah pakai siren, saya tak boleh tidur. Tak apalah. Alamak rempik ni. Okay, bye polis. Bye. Jangan rempik lagi. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kita akan rempik sekarang. Gegar lah kepala aku ni. Aduh, ni mesti efek hari tu ni. Pakai tu. Woohoo! Tarik minyak ke? Alah, hari tu aku lupa nak isi minyak. Apa tu? Ada yang tu. Itu tu polis ke? Allahu Akbar. Macam mana ni? Mak betul aku kena lagi. Aku rasa dia tak tahu kat sini. Aku. Bahayalah. Dia ke? Oh. Anda dikepung. Anda jangan. Oh, kau tipu aku. Mak ngumpet sekarang. Macam mana? Tapi tu ni pun tak cakap kat aku pun. Biarkan. Dah rasa okey ni. Speed 55. Janganlah tu. Saya apung dah tu Allah tu rasa okey. Saya pun tak kuat tu Kalau tu okey lah. Allah tu okey, sekarang ni boleh keluar. Masuk juga. Kenalah dengan dia tu, aku tak boleh buat gitu. Jangan sangka biru kita belah dalam kasih sayang. Dengan semua kita berlepas dalam kisah, dalam perjuangan dalam anda semua diriku dalam halangan kita berjuang dalam bayangan. Kita berjumpa sanak saudara dan kita menjumpa polis. Kita baru mak rempik langsung kena tangkap Kita berjuang dalam semua dalam diriku
kamu dengan semua kita berjumpa dalam saudaraku. Hai, kita dalam perjuangan dalam semua dan dihentikan dengan perjuangan. Aduh, tak nak dah Mak Rempit. Aku dah serius dah. Tak nak dah Mak Rempit. Dah, aku rasa ni dah 12 tahun kena. 21 tahun. Habislah aku macam ni. Lain kali aku tak nak Mak Rempit lagi.